Hello, Assalamualaikum. It's your boy here. I'm Ed. I'm Jay. And we are from UXC. Alright. Podcast ini diterjakan khas oleh Mints and Bites, Where you can get your cravings satisfied. Alright guys, malam ini kita berada di luar. Outdoor. As promise. Kan, as promise, the last episode kan kita cakap kita ada outdoor content, outdoor cooking content. Ya, so kita ada guest hari ni, iaitu Dr. Love. Yes. From Selingkuh 2.0. Alright. So, introduce yourself, your name, podcast kau buat apa. Okay. Boleh pakai nama Dr. Love juga Silakan. Okay, I'm from... Sekejap, situ lah recording kan. Aku just tengok depan ni kan. Recording. Relax. Jangan kancong sangat. Okay. So basically I'm Dr. Love. Okay. So I'm from Selingkuh 2.0. So yeah, I'm doing more to selingkuh part. So ceritakan pasal keselingkuhan lah terjadi masa relationship. Dalam relationship lah. Ya, dalam relationship. Okay. Macam mana kau boleh dapat that idea untuk buka this podcast Selingkuh 2.0? I mean there's Selingkuh 1.0 betul. Tapi apa jadi dengan 1.0 tu? Okay, 1.0 sebenarnya that time kita ada 3 orang. Well. So after that kita shut down pasal that time kita ada commitment lah. Okay. Tak boleh make it. So after a year we plan out to open again lah. But one of them back off. So 2 orang je lah sekarang. So Rock dengan Dr. Love je lah. So basically right now Selingkuh 2.0 is only 2 host lah. Ya, 2 host. Okay. Macam mana kau boleh dapat that idea nak ceritakan tentang selingkuhan ni? Okay, keselingkuhan ni actually cerita ni dah lama lah. So zaman kita remaja semua. Gila-gila remaja kan. Gila remaja masa tu kan. So kita dah go through a lot of love story. Jadi third party lah, jadinya keselingkuhan lah. Macam-macam cerita. So daripada kawan-kawan kita punya experience semua, so that's why we come out this keselingkuhan lah. So ditukarkan tadi kita punya title Selingkuh. Alright. Okay, so apart from ceritakan, kau ceritakan tentang selingkuh gini semua yang terjadi dalam podcast kau, apa lagi yang kau akan ketengahkan, kau akan ceritakan selain selingkuh ke apa? Ada? Okay, basically sekarang aku fokus on selingkuh dulu. Okay. So aku ada a lot of story to tell out lah. So part by part lah. Sekarang aku keluarkan yang ringan-ringan dulu lah. Ada kasar-kasar ke? Lepas ni kasar-kasar lepas tu pergi brutal lah. Baru last kali aku wrap out. Then akan keluarkan the next punya. Itu korang kena tunggu. Alright. Okay. So pada malam ni aku tengok kau seorang. Where's Rock? Okay, Rock actually patutnya kena datang, tapi last minute dia tak dapat datang. Okay. Dia nak kena settle things, family dia punya hal lah. Okay. So aku representing Selingkuh 2.0 lah. Alright. So Dr. Love and Rock, mana dia datang? Mana that ultra ego, mana dia datang? Mana korang dapat? Okay, first kali keluarnya Rock. Okay. Daripada Selingkuh 1.0 memang dah ada Rock. 2.0 ni that time kita tengah discuss. Habis aku masih nak buat macam biasa. Then Rock dia bilang aku macam asal kita nak buat macam sama kan. Ni kali ni 2.0 kita nak bikin something different. So that's where the identity aku keluar as a Dr. Love. Yeah.
So far kat luar ada orang panggil kau Dr. Love tak? Belum lagi lah. Belum lagi, Aku belum lagi sampai tahap tu. Imagine kau keluar, Dr. Love, Dr. Love. Aku ada cerita gini lah. Macam mana aku boleh Busy. Kena buat appointment jangan lupa. Appointment lagi. Gila. Alright. Okay, so dalam podcast kau ni, siapa yang akan cerita dan siapa yang akan bagi pendapat? Okay, so pada cerita kadang-kadang aku boleh kasih atau Rock pun boleh kasih. So resolution dia pun boleh, aku pun boleh, tapi aku memang cara, pasal aku doktor kan, aku kena jagalah aku punya kata-kata. So untuk Rock dia boleh gasak je. Tu pasal kita ada dua identity, satu kasar, satu lembut. Bukan aku lembut cuma aku explain cara lembut. Karakter kau as a, maksudnya Dr. Love tu kau seorang yang penyayang, calm, everything lah. Okay, faham. So Rock more or less macam ganas, dia garang dia cara firm lah. Lebih firm, lebih ni lah macam. Tapi cool lah. Cool lah pasal korang ada main props, everything. Itu yang buat unik lah. Correct. So macam pada aku, aku ada tengok episod korang juga. So korang punya macam character wise, aku tak pernah nampak lagi dekat tempat lain, podcast lain. Pasal aku nak buat something different. Pasal kat luar dah macam banyak sangat orang lepak normal kan. So aku got that idea lah. Maybe kita buat something lain pada lain. Kita pakai cosplay lah. Cosplay lain macam. Bukan tu maksud aku. Astaghfirullahaladzim. Bukan tu maksud aku. Cosplay pada dia aku pakai identity sebagai doktor dan Rock sebagai Rock lah. Okay, so aku nak tanya kau, kita akan tanya kau last few questions before kita commence with our cooking. So apa cabaran kau bila kau nak bring up this podcast 2.0? Okay, cabaran dia aku bilang kau terus terang pasal yang relax. Okay, dia pasal third party yang masa tu, bukan third party third person kan, yang terselingkuh selingkuh one. Kawan aku tu dia bikin admin benda. So editing apa semua, lagu apa semuanya benda dia buat lah. So 2.0 aku kena buat, aku kena belajar dan aku nak kena ajar Rock. So kita sama-sama belajar lah. So aku rasa very tough pasal pada aku benda baru untuk aku. A bit too fast pace aku rasa lah. Macam lagi-lagi aku kurang benda, macam aku tak ada sound card, mic yang baik. So pada aku sikit challenging lah untuk aku nak impress orang lagi untuk nak masuk kita punya podcast lah. Okay, untuk aku pula apa aku boleh share dengan korang is just give apa yang korang ada. Okay. Give in sense of apa, like as long podcast kau bergerak, video kau bergerak, tak kisah dia punya panggil quality ke apa kan, rabak ke sikit kurang tu kan, just do your best. Pasal sound card ke, pasal apa ni panggil mic ke apa kan, belakang kita tu bila ada rezeki kau try to like sesuatu lah. Kau tak mau satu kali gasak upgrade everything. Mahal lah. Mahal. Aku pun tengok dia pricing dia sikit punya. Memang. So macam aku punya, apa yang aku lalui is aku gasak everything. Aku gasak everything. Okay. Tapi aku rasa macam tak perlu actually. Kau boleh buat upgrade kau punya podcast ni kan, like one equipment at a time lah. Macam kau punya sound card ke, after that kau punya mic, maybe you can start with your mic ke, ataupun proper lighting ke, whatever. Pasal sekarang kalau kau beli sound card pun dia ada datang dengan mic. So it's one set lah. Maybe kau boleh start off with that, Kalau macam Ed ni, dia suka ban terus. Jadi kita punya result and everything terus kira kasih manfaat lah. So jadi dah tak payah fikir macam korang ni aku tengok dah ada bilik, soundproof semua dah ada kan. Ni semua apa? Ni semua kena plan. Kau kena plan apa kau nak buat, apa kau nampak dalam 3 years in the future.
So kau roughly plan lah apa yang kau nak buat, apa yang kau nak buat the best untuk kau punya podcast. So just give your best lah. Ya, insyaAllah lah. So lastly aku nak tanya kau, what do you think about the podcast scene in Singapore right now? Aku tengok research sekarang memang berlambak sekarang. Berlambak? How berlambak is Is banyak macam-macam main podcast ada, banyak universal punya ada. Right. So is challenging lah. Okay. Kau ada rasa macam kau boleh pecah tak ni apa ni panggil barrier kau boleh pecah tak? I mean that aku to be honest cakap aku bikin ni benda pasal aku minat dia. Okay. Aku happy what I'm doing, and aku rasa aku suka lah nak buat benda ni. So for aku nak pergi to that break that barrier macam kau cakap, atau nak go for another challenge apa kan, aku memang tak lah. Okay. I just do it for fun. Tapi macam point of view kita sekarang kira kau play safe, kau stay dalam kotak tu. You are staying inside the box. So sometimes to get your content moving, kadang-kadang kau nak kena go out from the box. Kau nak kena explore. Pasal kalau kau all the way kat dalam, otak kau mati situ. Itu betul lah. So kalau once kau dapat any idea that you can get out from the box, aku rasa dari situ is a stepping stone untuk kau explore lagi. Actually aku daripada acting aku minat. So daripada acting tu pasal aku that time dah kerja full time. Dah susah nak commit to the ni lah acting, pasal dorang timing dorang lain-lain tau. Kadang-kadang hari biasa apa semua. So daripada situ aku back off, and podcast ni lah buat aku macam happy. So in the future that aku boleh tengok diri aku yang aku dah achieve something lah. Alright. Ya, itulah motif aku. Okay, so kirakan ni macam tips lah dari aku lah kira. So pasal kau punya current podcast ni is kau ceritakan tentang masalah orang. Tapi kau kena ingat satu, masalah kau simpan. Kadang-kadang podcast ni is the place for you to rent out apa yang kau rasa kat dalam. Okay. Macam apa, kau tengok kita punya previous punya episode, itu kita rent out apa yang ada kat dalam diri kita. Masa kita pasal kita pun bikin paranormal. So bila kita tengok orang lain bikin paranormal yang bodoh-bodohkan orang, kita geram lah. So jadi dia pun ada dia punya thoughts lah. Dia punya thoughts, aku pun ada aku punya thoughts. So kita rent out lah. Kadang-kadang podcast ni you don't have to always talk about other people's problem. Kadang-kadang masalah kau, tapi kalau personal tak payahlah. Tapi macam kau tengok benda ni, kau rasa ataupun maybe whatever that happens in front of you yang kau rasa macam geram, then kau nak rent out pun boleh. Tak semestinya topik kau tu have to be about selingkuh je. So that's why aku cakap explore. Tu lah, aku tengah belajar lagi ni. So insyaAllah your guidance apa kan. So aku kita pun macam aku itself, we us as a team itself kau barang ourselves I myself pun trying to improve aku punya craft in editing and in our penyampaian, ketengahkan story, all this kita need to improve kita punya craft lah. Craft in a sense like kita punya cara lah, and how you edit everything, semua main peranan. Tak tahu just campak video, campak suara, campak ini, gebak-gerbuk dah. Aku very petty about audio semua. So apa yang kau nampak, apa yang aku ada sekarang ni semua is apa yang aku rasa yang aku perlukan. So this is something like improve aku punya craft lah. Part of aku craft. Tapi so far aku tengok memang dah solid lah. Untuk aku belum lagi rasa solid lah. Untuk aku belum rasa lagi lah. Pasal aku from the bawah kan, aku tengok korang dah somewhere siul. Kalau macam aku, apa pada dia is the best, aku follow. Apa dia nak beli ni semua ni, tak pernah tanya aku pun. Pasal apa? Dia tahu aku akan follow the flow je. Senang tak lah. Kau tak payah banyak pening. Correct. Pasal aku benda-benda gini, bukan aku tak tahu, tapi aku tak nak
peningkan keadaan. Ya. Kalau dia rasa ni benda okey, bagus untuk buat recording apa, okay, proceed. Dah. Tu je. Nah. Sui lah. Macam Sui kangkung lah. Sui cai. Alright, so guys, ni kita punya first part. InsyaAllah kita akan ketengahkan story seram, story yang mystical, story yang agak pelik di next segment. Betul. Masak-masak Betul. Okay guys, stay tune. See you. Alright guys, welcome back guys. This segment number 2, iaitu outdoor cooking. With us, kita ada Dr. Love from Selingkuh 2.0. Alright. So pada malam ni kita ada apa? Okay, ni hari aku nak masak spaghetti aglio-olio. So yang ni aku boleh ajar yang budak bujang-bujang ni lah. Bujang-bujang. So korang pun boleh masak Ni kira masakan bujang lah. masakan bujang. Okay. Simple je. So yang family members yang bekerja pun boleh, korang pun boleh apply lah. Senang je ni. Kalau apply dapat lah. Okay, so aku akan start lah. Alright. So silakan. first aku dah panaskan kuali ni. Okay, kuali. then panaskan benda ni. Pot. Yes, pot. So aku akan letak minyak. Ni apa ni? Okay, so ni minyak olive oil. Ya, so aku akan letak agak-agak lah. Ni bukan sponsor guys Beli guys, duit sendiri guys. Okay. Aku tak nampak sih. Kan kau punya angkat belum panas. Dia punya handle tak panas. Aku nervous. Aku cakap diri je. Tak cukup rasa. Tapi ni nak kena buat 2 serving kan? Kalau pot kecil gini bukan 2 serving. Tak, dua kali masak. 2 kali main masak kan. Oh, maknanya aku salah sebut lah. Okay, first aku ada dah potong ni bawang putih. Okay, aku potong iris nipis saja lah. Kita dice up lah. Dice up tu apa benda? Yelah, potong dah. Dice up tu apa benda? So basically dia macam gini. Kecil-kecil dia kan. Halus-halus. Halus. So alamak, ni aku nak bagi 2 sah. Buat apa yang patut lah. Kira aku agak-agak lah sekarang Cukup lah tu. Kita tak boleh interrupt. Ni dia punya. tak apa lah, masuk je. Ni dia punya. Aku ada ni buat apa. Masih kau ada Ramsey. Okay. So aku kasih tumis je. So aku nak buat dia macam mana tau. Macam aku nak colour dia tu dah di warna emas-emas lah. Golden brown. Ya, brown-brown gitu. So tapi tak ada kuat lagi Boleh. Tak cukup kuat ni. Aku rasa tak cukup kuat. Lambat je. Asal kecil gini. Ni awkward kan. Sekejap guys ada masalah teknikal sekejap. Okay. Alright. Okay, right. So Tapi aku takut angus kan. Kena kacau je. Kita tak boleh interrupt lah. boleh. Shoot je. Tak, ni point of view tu. Point of view. Okey lah. Bukannya aku ada suruh letak apa. Tak, sekarang tak tahu ni tu serving ni macam mana aku nak bikin. So pasal aku selalu bikin 1 kali dengan masak kan. So macam gini nampak kan. Lepas tu aku nak minyak lagi lah. Minyak lagi. Boleh bos. Terima kasih ya. Boleh bos. Tu kan dia sous chef Okay, dah. Okay, so after that aku akan aku gaul ni kasih limas pang, nampak? Tak tahu korang nampak lah. Depan lagi. Tunjuk depan. Macam ni. So some sort ini, tapi kau nak lagi sikit lah. So bau dia dah start keluar. Nampak dah melekat siut. So ni okay, aku taruh cili padi. So kenapa aku taruh cili padi? Aku nak dia punya haruman dia. Harum serba. Dengan dia punya pedas dia keluar. Harum semerbak. Tak. Salam
nampak. So aku nak kena cepat lah. Kalau tidak nanti dah hangus, nampak? So macam gini kan. So si gaul dulu, nampak? Dia dah kuning-kuning kan. Nampak? Ni kuning-kuning. Tapi jangan sampai hangus. Tapi nampaknya terhangus sikit lah. Sorry lah guys. Ni kau ajar ke kau marah ni? Aku tak biasa benda ni. Jadi kau boleh pelang kecil sikit lah dia punya api dia. So aku tak nak nanti hangus dah tak sedap lah. Kadang-kadang orang suka makan yang hangus juga. Okay, so dah macam gini aku rasa alamak, tak dapat kuantiti yang aku nak. Aku rasa dah kena masuk lah. Okay, so after that aku akan masukkan ni barang, chicken stock sauce. Sekejap. Kau boleh gitu. Okay, buka pula barang ni. Barang baru lah? Baru-baru lah. Okay, sudah buka. Okay, so kau letak sikit lah kan. Tengok mi kau berapa banyak. So macam gini aku akan letak macam apa, teruskan. boleh lah macam ni kan. Kau agak-agak je lah. Kau dah air lah. Soalnya kalau aku kat rumah, aku ada sotong lah, udang punya. Aku rebus udang kan, dia ada air dia tau. So itu aku buat dia dah di stok lah. Tapi pasal sekarang aku kat luar, aku pun tak ada tu barang. Aku setakat ada udang rebus je. So aku pakai air lah. Alright. So aku nak bikin dia macam kuah lah. Kuah? Aku dulu kuah unik. So dia dari kuah tu, kan dia, kuah dia pekat. So bila aku masuk kami, dia akan marinate nanti. That's why. That's why guys nanti kau guys. So meanwhile tu aku boleh letak ni. Aku ada kat rumah ni aku ada basil leaf. So korang boleh letak lah. Macam-macam lah kat FairPrice ada kan. Mixers lah, apalah. Mixers yang campur-campur punya. Mix herbs. Itu mixers lah. Boleh lah, janji bunyi soal lah. Betul. Sementara kau masak ni, kau ada cerita-cerita seram tak? Yang kau punya own experience? Cakap pasal seram, aku sekarang tengah seram ni. Asal kau berpeluh Panas. Tak ada pasal. Okay, cerita-cerita seram okay, ada. Kau nak cerita pasal own experience? Okay, own experience ni lah. Okay, aku ada a few. Ada yang kelakar, ada yang seram. So seramnya yang kasih olah lah. Okay, yang seramnya aku pernah masa tu dekat Michael Chi Reservoir. Michael Chi Reservoir. Michael Chi. Aku dengar Michael Chi. Dah aku cakap dah. Okay, Michael Chi Reservoir guys. Okay. So kat sana, sekejap aku nak letak apa ni. Nampak sangat tak boleh multitask ni. Okay, so aku dah letak tadi ni kan. So aku letak ni sikit. Sekejap aku belum rasa lah. Tak apa, tak letak sikit boleh lah. Pasal dalam ni sos dah ada masin tau. So aku seram juga kalau aku terlebih masin. Silakan. Tadi tak jadi kau cerita. Nanti kita review. Okay. Kau pun kena rabak ni. Okay, aku taruh black paper dengan white paper. So semua ingredient aku dah pakai lah. So now aku masih kasih dia ni, sos dia jadi makin pekat dah. Tadi kan cair kan, sekarang dah pekat. Nampak? Okay guys, bau dia so far okay guys. So far so good.
Tambah sini tambah je. Tak, aku tak tahu ni kau. Tak apa lah. Ni guys, biasa tak boleh Aku dia tak. suatu beliak mata kat aku guys. Aku dah confused. Cerita seram je Takut hangus lah. Tak angus Okay, aku letak 3 dulu pasal aku teruk 6 kan. So next kau terletak udang. So udang dengan jus-jus jus. Sini aku nak letak lagi tadi, takut bocor sana. So aku dah letak udang lah. Sekarang tu dengan dia punya kulit-kulit kali lah. Aku ambil kulit pasal aku nak dia punya air. Tapi faham. then after that pasal aku nak bawa susah kan. So aku angkat dia punya udang je lah. Okey. Api cukup tak? Api macam tak cukup lah. Macam mana kau adjust? Atas bawah je. Oh itu je. So aku belajar masak ni pun dari resepi pada kawan member aku lah. Lepas tu aku datang raya. Kau nak shout out tak? Kau nak shout out kepada member kau yang kau belajar ni? Actually 2 orang je lah. Tahu silakan. Okay, aku nak shout out untuk kita tengok sini Aku nak shout out pada Hafizah dan juga Azek. Terima kasih for the ilmu. Inilah sekarang aku dah tengah bikin Okay, alright. So consider alright tu kau punya trademark Yeah man. Aku pun tak alright juga. Okay. Okay, so taruh ni aku dah boleh sekarang dah boleh letakkan ni spaghetti. So spaghetti ni aku dah rebus lah. Then one more aku ada rebus brokoli juga. So aku rasa sekarang aku nak letak mie dia dulu baru brokoli. Kau ada fork tak? You want fork? Give you fork. Okay guys, sebentar tak ada pakai tangan je tak boleh apa ni? Kotor lah. Asal pula tak boleh pakai tangan? Kecil lah tangan. Kau okey tak? Ni apa? Ada air putih. Kita outdoor cooking, kita cincai bro. Confirm. Okay. Aku rasa pakai tangan lah, macam takut jatuh lah. Okay, yang ni aku gaul jap. Bagi. Aku sambung. Okay. Cuci tangan. Kau gaul je. Okay guys, sebentar sambil tunggu Dr. Love cuci tangan. Yasta, apa kau punya pendapat so far tentang this spaghetti? Bau dia sedap guys. Bau sedap, Bau sedap. Aku harap aftertaste pun sedap lah. Coba. Amin. Siapa kasi sedap? Allah kasih sedap. Okay. Handsome. Rasa aku dah terlayu. Okay, go. Baik chef. Tak ada lah. Aku nak dia ni, so dia tak hangus. Gol. So ni pun korang boleh ajar korang punya bini lah Guys, ni bukan segmen aku tau guys. Tolong lah. Gila. Okay, aku tambah lagi Brocoli. Tak apa-apa, tu last. Pasal itu dah lembik. Aku tak nak Dah lohe. nanti kalau aku masukkan lagi Makin lohe terus dah dari dalca tu. Cepat. Tadi melekat je. Tadi pun aku terus tadi time aku tengah rebus ni spaghetti. Okey, trik dia apa tau? Kalau korang tak nak dia melekat kan dekat kuali. Minyak lagi. Kau terletak minyak. Macam aku letak sikit garam Okay. Then after that baru aku letak brokoli Dah. Atau nanti lah. Kau tanya aku
Ni guys, sekarang belum ada marinate. susah tak. Okay, so aku ada bahan lagi. So aku akan letak ni tomato. So aku suka tomato ni lah. Dia Cherry tomato. Cherry tomato. Yang lagi satu punya type tu leceh sikit, nak kena potong kan. Leceh aku suka ni pasal ni lebih manis. Tak ada kuah. Lemak manis dalam bumbu lah. Tahu tadi aku ambil 4 lah. Kau ambil ada berapa tu? Ni 3 je. Pasal dalam tu tomato dia ada juice dia tau. So bila juice dia tu pecah, dia masuk kat kita punya spaghetti, itu yang kasi solid. Kita seram tu boleh silakan. Okay. Masih belum lagi Masih belum. Aku sampai terlupa. Okay. Ada bawa mangkuk ke apa tak? Kau ada Aku ada. Okay, so sekarang aku masuk cerita seram Silakan, terus. Okay, so basically aku masa tu angus je. Tak. Mana ada angus? Minyak lagi, minyak. Sebentar guys Kelentang sikit Susah nak gaul. Betul love. Betul tak pada ni ada pinggan tak? Pinggan tak ada, aku tak bawa. Aku bawa ini je. Yes tak? Tadi kau cakap ayah nak share je ni ke? Ya, aku ni. Tu ke apa? Betul love? Semarang. Makan daripada situ? Boleh, Semarang. Aku Semarang. Alright. Aku takut ni lah jatuh. Itu masak tau. Okay, pasal kuali dia kecil, aku susah sikit nak handle. Tak handle lah So aku actually nak, tadi kalau aku potong ni pun baik je. Ni apa boleh masak juga tu. Aku nak pecah kan macam. Okay, so spaghetti ni kau pun nak kena letak minyak lagi lah. So dia macam nampak macam basah-basah gitu. Okay, so cerita seramnya, aku that time pergi main kecil reservoir dengan kawan aku. Masa tu aku masih baru, belum masuk NS lagi. Tapi kawan aku dah ada lesen dah masa tu. Kita orang dah about I think 18 years old. Okay. So that time masa kita tengah free kan, dulu kan tengah tunggu NS time kan. So malam-malam tak tahu apa nak buat, kita pun pergi merayap lah. Okay, aku rasa dia ni dah alright. Next me lah. Tapi aku belum rasa sah. Apa terus pun nanti. Okay, sambung cerita. Tak, aku tak rasa macam mana korang nak tahu. Okay tak okay? Nak rasa? Tak payah. Sedap. Okay, aku rasa sikit. Kau rasa dulu baru kita. Okay. Ni ada. Bismillah. Okay, pedas dia ada. Cik, dia tu review sendiri tau. Yes. Sabarlah, aku nak taste. Takkan aku tak kasih korang best kan. Aku nak kasih the best lah. Sekejap aku test lagi sikit Ini boleh lah, kalau kau nak tambah lagi pun boleh lah. Kau nak tambah lagi tak? Ini kau punya masak. Engkau lah. Kalau aku letak lagi. Ini kau punya resepi apa? Okay. Terpulang kau lah. Kalau aku letak lagi lah. Pasal aku nak dia punya sos dia rasa lagi. Okay, so basically orang dah tahu kau pakai apa. Nak lepas tumis apa, masukkan itu ini. Sekarang sila sambung cerita seram kau. So cerita seram aku tadi aku kat mana? 18 years old. Okay, 18 years old tengah tunggu NS masa tu. Enlistment. So kita pergi merayap. Masa tu one of kawan aku ada kereta lah. Kita pakai kereta bapak dia, kita rimbat. So kita pergi, datang kita dah tak tahu mana nak pergi malam. So kita pergi one of the park lah.
So masa tu kita pergi kat Maikachi Reservoir lah. Okay, ni dah siap. Okay, lepas tu Then after that, bila kita dah pergi Maikachi Reservoir, masa tu tengah hujan tau. Yang bukan hujan lah, kira kan macam gerimis. Okay, ni dah siap lagi snack semua. Transfer mangkuk So transfer sini Okay, biasa tak apa. Ni kita jadikan untuk review. Nanti bila kita dah habis everything, dia masukkan kita behind the camera. Okay. Boleh. Okay, lepas tu So ni dah boleh tutup lah. tutup dulu. So after that, bila kita dah sampai Maikachi Reservoir, masa tu hujan renai-renai lah. Okay. Lepas tu apa jadi? Okay, kita dah park. Kita pun data kita dalam kita ada 4 orang lah. So kita dah pergi kat situ. Kan kau tahu bila nak sampai Maikachi Reservoir tu kan, Maikachi Reservoir kan nak kena jalan jauh apa. Ada pay track lah. Lepas tu ada macam sengit-sengit apa semua kan atas air tu. So bila kita tengah jalan situ semua, sebelum yang kita pergi kat situ, kan after that the one corner end tu kau nak kena belok apa, baru masuk hutan apa, kiri kanan hutan. Yes. So before tu semua kan, aku datang kat sini, di area lah, yang kira kan sebelum sampai sana. Okay, apa terjadi kat sana sebenarnya? That time ada rasa macam tak berapa sedap lah. Dah rasa macam not usual thing lah, macam kau rasa. So aku just buat bodoh pasal time tu kita ramai apa. So fikir macam okay lah, tak ada apa-apa lah. Just carry on je lah, kita nak explore apa. So masa yang kita tengah jalan tu, kawan aku ni salah satu pun dia tahu pasal kuda kepang lah. Ting tang ting tong. Ting tong lah. So bila kita tengah kan, kau tahu ada sebelum yang kita nak pergi sebelah sini, atas sini kan ada macam bukit, tangga-tangga. Kat situ ada macam besar sikit kan tempat dia, tempat macam lapang lah. Lapang. So dekat situ tu aku naik atas, tak ada nampak apa-apa, tak ada ni lah. Cuma aku just tengok orang je. Okay. Tapi kawan aku ni, pasal dia ada yang kuda kepang ni kan, dia cakap tempat ni keras. Keras Dia cakap keras. So aku that time tak fikir apa-apa lah. So aku cakap keras maknanya apa lah kan. Pantai keras ke apa tempat kan? Ni keras lah kan. Aku tengok banyak batu apa yang keras tu. Kau pun tak explain aku properly. So aku buat lawak masa tu. Lepas tu kata kau jangan main-main, ni tempat keras. So aku just okay lah, buat bodoh. So nama dia aku tak nak cakap lah. Nama aku tak akan cakap. Aku just mention number lah, senang. 1, 2, 3, 4. So yang kononnya aku tengah berbual, okay, aku 1 lah. So 2 kawan aku, 3 yang cameraman, 4 yang bawa kereta lah. Okay. So aku berbual number 2. Number 2 kata tempat ni keras. Lepas tu aku dah berbual dengan dia, dia pun dah tahu lah. Dia cakap aku gitu. Dia kata kau jangan main-main, tempat ni keras. So aku dah dengar gitu pun aku pun dah chill lah. Tapi masa tu dia belum angkat tangan lagi. Belum lagi. Angkat tangan macam mana? Dia sudah gini dia. Okay. Tu nanti. Alright. So lama sikit kat situ kan, tiba-tiba dia gini lah. Aku pun dah alamak, asal dia angkat tangan So aku pun dah fikiran juga masa tu. Tapi dia kata jangan kacau dia. So aku pun biarkan apa dia nak buat. Aku tak tahu lah apa dia buat kan. Then dia dah baca-baca apa, dia kata okay, kita boleh jalan. Cakap okay lah. Aku pun jalan lah. Pasal kita orang semua tak ada fikir apa-apa. Kita datang nak enjoy. Tengok apa yang ada. Yelah. So tengah jalan dengan tempat yang kita, yang leko-leko tu kan, tak salah kita lepas situ. Depan situ kan, sebelum nak belok kan ada pondok kan. Yes. Okay, sekarang tu, masa tu aku tengah jalan, dia perenai makin lebat. Okay, tupak aku dah rasa lah. Sebelum nak sampai sana aku dah rasa. Dah rasa tak sedap lah, macam dah berat. Lagi berat, itu yang aku dah start rasa. Biar aku tengok kawan-kawan aku pun dia macam dah tak, macam gelisah satu-satu. Cuma tengah depend on each other. Yalah.
So macam satu cabut, semua dah cabut dah. Nature Standard. So kira kan kita tengah on the go lah masa tu. Okay, kawan aku lagi satu tu dah cameraman. So member aku nombor 3 lah, dia tengah rekod. So kawan aku tunjuk macam gini lah apa semua kan. Tu dia pun macam suluh kan. Itu aku tak nampak benda kan. Aku pun tak nak tengok lah tu benda. So tengah jalan tu, masih tengah suluk, yang nombor 2 ni, pasal dia ada berisi sikit, dia pergi depan. Berisi badan besar lah. Bukan, maksud aku berisi. Dia ada isi lah kira kan. Okay. Kita ni kosong. So dia pergi depan. So dia dah di ni lah, coach kita lah depan. So sebelah aku, lepas tu cameraman beraku. Then sebelah aku is the driver lah. Tengah jalan tu, masa tu hujan, habis angin pun kau dah rasa lebih kuat. Dia macam aku pun dah macam seram lah kan. Pasal dah macam lagi menjadi-jadi saya tempat ni kan. So aku tak fikir apa-apa, aku just proceed. Bila tengah proceed tu, sekali sudah ada tanda masa tu. Peti. Ada peti. So bila peti tu dah sign macam tunjuk yang kau kena gerak tu tempat tau. Tapi kita masih insist tu jalan. Kali the second time tu dia ada tanda lagi tu, itu clear aku yang nampak. Apa kau nampak? Aku nampak bila dia tanda strike tu kan. Lightning strike. Lightning strike tu kan. Aku nampak satu kak atas air berdiri. Lagi satu kak dekat pondok yang aku cakapkan tadi. So aku nampak 2 lah. Aku nampak 2 tu. Apa tak aku terus terreverse ya. Sisters lah Aku ternampak memang real. Tu memang real aku nampak. Terus aku tak ada aku tu ke belakang, pusing, terjek. Tak boleh gigil. Zap, aku tu lari. Tapi time kau pusing tu kau seorang ke ramai ikut kau pusing? Itu yang siap dia. Aku ingat kan number 1 boleh harap. Number 1 semua belakang aku. Semua lari sama. So bila diorang tanya aku dah, aku cakap keluar dulu. Pasal aku nampak real. Tu dua-dua, satu tengah duduk kat pondok tu. Satu tapi dia duduk satu hal tau. Dia duduk tenung kau. So, dia sudah tunggu kau mari kau tak. Kau ingat sini, mari. Habis kau ingat aku nak pergi masuk dalam tu. Lu relax lah. Tapi time kita pergi tak ada Tak ada. Time aku tu ada. Masa yang aku nampak bukan satu tapi 2. Kalau kau tempat aku lah kan, kau rasa kau nak go? Aku tak seberani kau. Kita paranormalist. Kita paranormal. Korang lain, aku doktor. Go sure. Kita bukan go in the sense of kejar. Kita approach. Kita approach. Tu lah. Habis lepas tu aku dah kena macam tu kan. Aku pun cabut. Bila aku dah cabut tu, kawan aku tanya, apa yang kau nampak? Aku cakap aku nampak bukan satu tapi 2. Satu tengah berdiri atas air, dan lagi satu tengah duduk kat pondok. Dua-dua tengok kita. Rambut panjang masa tu. And aku nampak figure putih lah, itu saja. Tak ada apa-apa yang aku nak describekan lagi. Guys, unique case guys. 2 Pontianak in one occasion. Yes. Rest Twin sister lah kira. Twin sister. Tu first time lah aku nampak real, tapi jauh lah. Jauh tetap. Lightning kau nampak apa? Clear apa? So bila dia figure kau nampak figure bila dia strike tu kau terus nampak figure dia. Bila dia strike kan lambat sikit nak hilang. Time dia strike tu yang tengah lightning masih ada, itulah masa aku nampak. Lepas tu dari gelap aku dah tak nampak. Best pun Tapi time tu kau fikir aku nak stay lagi lah. Pasti aku dah cabut dah. Tu salah satu aku cerita pasal cerita seram. So korang nak dengar lagi ke atau aku nak sama masak? Tak, kita review. Kita review makanan dulu. Okay, alright. Aku dah keroncong juga Okay, carry on. Alright. Okay guys, Carry on. cerita yang seram, cerita yang unik. Pasal apa? Bukan sembarang orang boleh jumpa 2 Pontianak in one occasion. Unique case. So guys, right now kita akan review masakan beliau, and we see how it goes later on. Stay tuned.
Alright, so Yasta, Yo. the moment of truth. Yes sir. Sini lah dekat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Moment of truth. Bismillah. Very interesting taste. Interesting. Interesting. Kita terus makan Sabar. Santai. Okay. Aku sini dulu aku punya. Rasa dia tadi dia risau sangat kan. Tak sebati lah, tak apa kan. Evenly spread out. Dapat sayur, brokoli semua. Just nice, tak terlalu soft sangat. Okay, the spaghetti itself, you can taste the pepper. You can taste the you can taste the chili. So aku rasa this is a good spaghetti lah to eat outdoor. So Aglio olio. Aglio olio. Okay, pada aku sama. The seasoning, the taste, everything spread out nicely. Yeah. Yes. Pedas, for spicy level korang boleh adjust sendirilah. Korang nak pedas mana. Ikut Tapi masing-masing Tapi apa yang dia masak ni, aku masih boleh consume. Pasal aku bukan tak makan pedas, tapi sekarang ni aku dah tak boleh makan terlalu pedas. Pedas masih boleh makan, tapi terlalu pedas aku dah tak boleh makan sekarang. Dulu boleh lah, pasal perut aku dah tak kuat. So apa yang kau masak ni, spicy level dia just nice, cantik. Then everything okay lah. Serius. So ni lah favorite makan lah. Aku suka pasal apa tau. So ada the chicken stock. Yang rasa you can taste the chicken. Yep. Sedap. Seafood ada, pedasan ada, chicken ada. Aku yang tak makan brokoli pun aku makan guys. Guys, guess what? Brokoli aku dah habis lah. Padu-padu mantap. Sedap. Udang kan rasa udang? Belum. Udang nantilah Bakal letih lah. Boleh. Aku dengan kulit pun aku bedal. Serius lah. Gagal lah kau ni. Dia satu kali suap kan, dia boleh jadi additive tau. Sedap guys, serius. So korang boleh try lah resepi ni, apa yang dia share tadi kan. Kau try lah. Masuk. Santai je, relax. Oi. Jumpa lagi Assalamualaikum. Ya. Okay, before kita end kita session recording, Dr. Love, kau ada anything to say to your followers, friends, members kau apa, kau nak lepaskan apa-apa, kau lepaskan lah. Okay, aku ada buka YouTube channel Selingkuh 2.0. Sekejap. Repeat balik. Ke after this? Repeat balik apa? Okay. So basically aku ada buka aku punya ni Selingkuh 2.0 dekat aku punya YouTube channel. So korang boleh join aku punya podcast dekat Selingkuh YT aku is Selingkuh lah. Spellingnya? SLINGKO Selingkuh. Okay. That's all lah. Then aku pun ada aku ada TikTok, tapi tu aku letak sebagai reel lah. Reels lah. Yeah, reels. So Alright. so basically hope you guys follow my YT lah. Terima kasih. Alright. So guys, that's from Selingkuh 2.0, Dr. Love. And from us pula, thank you Dr. Love for sudi datang dengan kita, dekat kita, dekat sini, even though it's outdoor. Yep. Tapi konsep dia still fun. Thank you for making the time to come lah. Alhamdulillah. Terima kasih for inviting me as well. Alhamdulillah. Okay guys, I hope you guys can support our newly built podcaster here. Baru berapa bulan Yeah, 1 month lah. 1 month. So baru 1 month. So maybe korang can hop on to his podcast,
Selingkuh 2.0, SLINGKO 2.0. Dan korang boleh dengar maybe some interesting stories, you know. So kau tunjuk lah, tengok. Okay, so aku akan tunjuk aku punya channel. Aku akan tunjuk aku punya channel. Ya. Sekejap guys Sekejap, aku tengok tangan semua. Don't worry lah, later so aku akan show the selingkuh ni lah. Kalau tak nampak nanti aku show after everything. Okay. So okay, aku show ni Okay, Okay, thank you guys. alright guys. Okay, Assalamualaikum and bye-bye. Alright guys, so dari itu taklah belum lagi. So guys, kalau korang ada ni sebarang-sebarang story yang seram-seram ke, story-story yang mystical, bau-bau mystical ke, ataupun story apa-apa yang korang pernah dengar from couple lovers, family members ke, friends ke, can just email us ataupun WhatsApp kita. Betul. Email kita urbanxcookingsg@gmail.com ataupun kalian can just WhatsApp kita 86460636. So kalau ada sponsor yang nak menaja kita, korang boleh email urbanxcookingsg@gmail.com, urbanxcookingsg@gmail.com. And lastly, do follow kita pun sponsor juga, Main Soundbite. Yes, sir. Kita pula ada orang punya IG ataupun TikTok. But nowadays orang akan usually rajin live lah dekat TikTok and promote the weekly dish lah yang orang ada on that day. Yes, correct. Yes. So harap-harap korang boleh support kita punya sponsor lah, which is yang diorang buat home base business lah. Correct. Epok-epok, ada tahu bergedil, ada some lauk pauk jugalah. Desserts also. Desserts also ada. So harap-harap korang boleh show some support lah. Right? Yeah. And guys, lastly, don't forget to subscribe to us, follow us dekat kita punya YouTube, kita punya TikTok, kita punya IG. Just search Urban X Cooking SG, URBANXCOOKING SG. And dari itu aku Ed, Aku Jay. and we are from UXC. Assalamualaikum and Ciao. bye-bye. Mula bergelai, aku suka selingkuh.